Johor kini mencatatkan lebih 3,000 mangsa banjir, manakala di Sabah hampir Ibu 30 penduduk tidur ke? Kementerian Luar menasihatkan rakyat Malaysia tangguh Tidur macam puasa sangat je. konflik bersenjata Ayah puasa tak? dan ketidakstabilan politik di Ya ke? Puasa. Puasa lah, tak baik cakap macam tu. Dia puasa tau. Banyaknya bayi. Hai. Bagi dulu aku topak. Ada kereta lah. Kena. Kita pergi kerja. Terima kasih. Saya pergi kerja. Nak pergi kerja ke? Tak nak nak kerja. Janganlah, tolonglah jangan. Hai. Lalu dah. Kan. Apa lagi buka palang kan HPMC. HPMC. Saya belanja. Saya belanja. Ni bagi apa ni? Ya, ni my wife. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul nak mana nenek penting. Tu ni ayah kamu, ibu. Tu. Mama. Masak. Kan selalu kan alang-alang lalu sini. Nak tepak. Oi, susah ini nak touch apa ni? Tak boleh ni. Malu saya. Nak tepak 30 juta rupiah. Ha? Apa? Soalnya kiri. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang. Dia ni teragak-agak lah. Apa so? Oh, pergi makam eh? Mana? Oh, sini. Makin luar boleh. Boleh. Abang boleh masuk ke kereta abang ni? Kereta abang ni boleh tak? Bawah ni? Boleh? Boleh masuk. Ayah Boleh masuk dah ke sini je. Ya. Tu buka tu pintu. Cantik lah tu. Jom. Jom. Ayah nak ikut tak? Mana? Oh, pergi tu. Nantilah ambil pakai tu ha. Abang tak ingat ke? Dah buat belum kepuk? Dia kepuk macam mana? Cara ayah ke? Dekat bawah ni. Dah. Tekan tepi je lah bang. Senang sikit. Tepi. Betul lah tu. Habiskan.